Hai korang, hari ni aku nak masak lemak putih sayur campur. Mula-mula kita kena tumiskan ikan bilis dan bawang-bawang. Korang kena pastikan ikan bilis tu dah masak, barulah korang boleh letakkan air dalam tu. Boleh masukkan cili nak bagi pedas, dan bila dah menggelegak tu korang boleh masukkan kobis. Bila kobis tu dah nampak lembut, korang bolehlah letakkan santan. Lepas tu korang bolehlah masuk benda hitam ni, kulat ke apa, aku pun tak pasti nama dia. Lepas tu korang kacau-kacau lah bagi dia masak. Bila agak dah nampak dia dah sebati tu, last sekali korang bolehlah letakkan toge. Toge ni aku letak last sekali sebab tak nak bagi dia terlalu lembik lah. Toge ni dia cepat lembik tau. Lepas tu korang kacau-kacau lah sampai dia masak. Bila agak nampak nak masak tu, korang boleh masukkan garam last sekali supaya tak adalah termasin ke apa. Masak lemak putih sayur ni memang sangat mudah dan sedap lah. Korang boleh makan dengan ikan goreng ataupun ayam goreng ke. Jangan lupa letak kicap sikit. Selamat berbuka.